Tolakkan dengan marfu' ini dia. Itu dia. Istilah dia tu. Pertama al-mubtada'. Bawah dia al-khabar. Al-khabar. 3 isim kana. Bawah lagi tu isim la nafiyah lil jins. Naik ke atas khaba'inna. Al-fa'il. Naibul fa'il. Asma' af'alil muqarabah war-raja'. Atau lain panjang tu. Setelah bawah tu at-tawabi' al-arba'ah. At-tawabi' ni pengikut tabi'in lah. Al-arba'ah 4. Pengikut 4. Dia ikut orang ni. 4 ni. Ikut orang. Kemudian pertama badal. Al-badal. 2 as-sifah. 3 at-tawkid. 4 al-ataf. Jadi ini adalah termasuk dalam isim-isimnya marfu'. Isim-isimnya marfu'. Lepas tu kita kena tahu mubtada' hidup mana, khabar hidup mana, khaba'ina hidup mana, al-fa'il hidup mana, naibul fa'il hidup mana, isim kana hidup mana, macam mana bentuk dia, isim laniyah berjinsi macam mana bentuk dia. Satu perbahasan lagi situ. Badal tu lagu mana? Okey. Jadi kita cerita cara mudah-mudah padanan bahasa Melayu. Istilah ni. Tak mana kita boleh cuba tuai. Pertama al-mubtada' itu subjek. Subjek. Al-khabar bawah dia tu predikat. Kalau bahasa Melayu lagi kata mubtada' tu benda, khabar tu cerita. Isim kana, isim tu kata nama lah. Tapi maksud isim sini ni adalah asal dia mubtada'. Asal dia mubtada' masuk kana depan dia. Asal dia mubtada' masuk kana depan dia, dia tukar nama dia daripada mubtada' kepada nama isim kana.